Assalamualaikum teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua dan juga subscriber Fishbang channel. Jumpa lagi dengan Fishbang hari ni. Hari ni kita ada buah betik. Buah betik ni pokok dia telah tumbuh. Hak tanah tepi rumah tu dah berangkuak ni gak tumbuh. Gak adalah betik Mekah gini, adalah sebutir. Jadi hari ni betik kat saya nak makan gitu tak boleh kerah. Tak kita nak buat jeruk deh. Buat jeruk. Hari ni Fishbang nak tunjuk ke adik kakak semua cara nak buat jeruk pedas betik muda. Jeruk pedas betik muda ni dia pedas masing manis masing lah, ada belakang. Mari kita tengok cara dia deh. Mula-mula kita kena ada betik. Mana kalau ada betik atau tumbuh pagar gak ambil lah. Boleh buat jeruk betik pedas ni. Jeruk pedas ni sedap makan. Betik Mekah gini, hawa-hawa kuning gini kita kena koyak kulit dah. Koyak kulit dulu. Ni betik muda atau betik Mekah ni kita koyak dah kulit. Lepas kita koyak kulit, kita kena belah dua dah. Belah dua buah putih dulu. Kita kokok buah putih dulu dah. Lepas kita buah dah putih tu, kita basuh bersih-bersih. Lepas ni kita kerak betik dah. Kita kerak kecil-kecil. Kita kerak nipis-nipis gitu dah. Betik-betik tu kerak belah lah 3 ke 4 kerak. Lepas kita kerak nipis-nipis. Lepas kita kerak nipis-nipis tu kita buah jeluk gini lah. Buah jeluk gini kita letak tepi dulu. Kita sediakan botol. Lepas tu kita masukkan betik yang kita potong tadi ke dalam botol. Masukkan dalam botol begini. Gara-gara botol minuman aku jadi sempoyongan. Boleh botol gini deh. Ni kita nak buat air jeruk pedas dia ni. Air jeruk pedas dia ni kita guna gelas saiz 22 oz ataupun 22 ounce deh. Mudah nak sokak air jeruk dia ni. Kita bubuh gula 7 sudu makan, garam 1 sudu makan, dan serbuk lada. Serbuk lada ni kita guna sebanyak 1 sudu makan juga. Serbuk lada ni kita guna serbuk lada ni sedap. Serbuk cili Thai deh. Dia sedap. Pakai ni lah. Bubuh dalam ni. Lepas tu kita bubuh cuka sudu makan. Bubuh cuka sudu makan deh. Lepas tu kita masuk ke air panas. Air panas ni air panas gelegak kita sejuk dah deh. Bubuh dalam ni. Bubuh sampai penuh gelas tu. Sekat-sekat dia dah putih. Lepas tu kita kucar gula ni sampai dia hacur deh. Kacang-kacang. Kita kucar sampai gula dengan garam tu larut deh. Nampaknya larut dah tu. Lepas tu boleh kita masuk ke air berjeruk tadi dalam botol ni. Ada betik ni. Kalau air jeruk tu tak cukup dengan betik tu tak gelas, kita bolehlah basuh segelas lagi ke usah kata Fishbang ayat ni lah. Basuh segelas lagi, jangan tambah lain ni lah. Tambah. Kita buah le botol bah kita kucar-kucar deh. Dia pas ni gak bila dia air jeruk ni dia serah di betik enggak dia betik lembek enggak dia turun gelar betik tu. Itu dia. Maka siaplah jeruk kita hari ni. Jeruk pedas betik muda. Daripada Fishbang deh. Dia jeruk pedas ni dia sedap dah, dia berasa pedas-pedas sikit. Berasa masin-masin sikit. Berasa manis sikit, masin. Kita buah le botol gini enggak tutup kemas buah le peti sejuk.
Kita pergi boleh semalam lah, 24 jam boleh makan lah. Makan sejuk juga sedap lah. Kita buat nak makan lah, tengok TV kan, ambil botol jeruk ni kan, kepik sekeping keruk-keruk dia rapuh ni. Rapuh ni dah. Nampak dah. Siap lah ni. Jeruk pedas betik muda kita. Nak buat jual apa boleh juga ni, nak buat jual boleh juga ni. Kalau sebotol besar ni dengan betik saat ni tu pergi jual sebotol ni RM15 dah, RM15. Bergantung atas yang besar kecil betik tu lah. Bergantung pada saiz botol. Kalau botol besar tu 20. Gitu. Banyak kita tanam betik ni keliling rumah ada buah betik. Siapa-siapa nak makan jeruk pedas gini kan boleh buat diri dah. Kita ajar dah cara mudah tu, sekat terlah. Jeruk dia tu. Okey, assalamualaikum, bye bye.